Okey, Bel. Kemana pula penjelajahan kita ni hari ni? Kita dah pun sampai. Dah jauh-jauh jalan ni. Rugi kalau kita tak singgah sini. Tempat yang wajib dikunjung juga iaitu di Nasuha Herbs Paradise. Herba nama pun Herbs Paradise. Herba ni banyak khasiat dia sebenarnya. Sampai-sampai ni dah kat restoran nampak ni. Restoran herbal. Jadi kena betul lah aku datang tadi dia sengal-sengal ni. Jadi memang kenalah kalau datang kat tempat ni nak hilang-hilangkan sengal. Agaknya nak memperbetulkan dalaman kita. Restoran herbal. Selalu kan Restoran ada ya. herbal ni kita selalu buat ubat lah kan, aromaterapi lah semuanya. Tapi ini restoran mate. Makan dalam keadaan sini. Keadaan yang sebenarnya. Boleh bau. Ini semua yang asli je dekat sini ni. Memang kata ramuan-ramuan yang sesuai untuk macam-macam ya, perubatan lah. Masuk-masuk yang ni seeloknya. Ini ada herbal tea. Teh ada. Sup kayu ada. Teh pegaga ada. Sup dahsyat. kembang ada. Okey, kelainan ya. Kalau kat Johor biasanya popular dengan biryani gam, tapi kat sini kita biryani herbal. Ya, restoran ni berasal herbal, jadi minuman dan makannya semua kita implement dengan daun herbal lah. Okey, nasi ni kita kukus dengan daun herbal. Dan juga rempah dia untuk biryani herbal ni kita campur daun herbal dan juga kita marinate dengan herbal satu malam, baru kita joinkan dengan kita ada sambal herbal dan juga sup herbal lah. Bagi cik dua yang baru sampai dari jauh, saya rasa elok minum air tu sampai habis nanti lepas ni, sebab dia boleh menghilangkan rasa penat. Inilah dia. Masa yang sesuai untuk bukan kita nak keluarkan angin lagi. Kita nak keluarkan lemak-lemak burn fat kita. Tapi istimewanya tempat ini, batu ni bukan calang-calang batu ya. Batu ini didatangkan khas daripada 3 negara. Dan yang pastinya batu ini adalah batu daripada Gunung berapi. Gunung berapi. Itu yang aku nak cakap, api neraka lah. Gunung berapi. Gunung berapi. Tapi daripada Filipina, Indonesia, Pakistan. Pakistan. Dia 3 negara ni lah. Tapi yang bestnya, pada siapa yang berhajat nak pecahkan lemak ni, kalau kita masuk dalam sauna ni 45 minit tak keluar, kita boleh burn fat 1.5 kilo. Kalau agaknya duduk kat dalam ni tak keluar-keluar, memang tinggal jadi buluh. keluar tinggal tulang lah jawabnya. Terus jadi maskot kawasan Kemalangan. Ada orang isap rokok ke dalam ni? Benda lain macam je bau dia. Cuba kau tengok ada rumah hantu ke apa dalam? Terbakar. Bomba. Tolong. Masuk. Ini hasiat ni, masuk. Ya, betul ni, Masuk, hasiat. Betul ni, Bel. Jangan buang hasiat dia. Aku tak nampak apa-apa ni. Ya Allah, panas dia. Aku dah kata. Dia buka baju dulu sauna. Amboi, dah siap buka. Ilmu apa yang kau pakai ni, Edi? Ini namanya durian. Dia punya bau dia. Memang menangkap. Rasa sikit. Kau rumah kat Montreal ke? Kat mana ke kau ada durian? Ni Bukan durian kampung lagi dah. Durian kampung berherba. durian ni durian herba. Rasa durian. Apa ilmu lah kau orang pakai ni, boleh buka tak payah pakai parang. Durian herba ni memang sedap dan dikenali sebagai durian 888. Kalau 999 tu nak kecemasan, dah lah senang cari. Senang aja masuk dalam mulut. Senang buka. Senang sebab orang dah buka. Tapi buah durian ni, dia punya pantang dia buka pakai parang. Buka Buka pakai apa? Buka pakai kunci. Pakai kunci ya.